Pernah tak korang tertanya, kenapa ramai sangat orang Bangladesh suka kerja kat Malaysia? Bukan seorang dua, tapi beratus ribu tau. Gaji yang peluang. Sebab utama, gaji di Malaysia jauh lebih tinggi. Di ke tempat asal, mereka mungkin dapat 500 sebulan. Kat sini, kerja kilang atau binaan boleh cecah 3,000 ke atas. Siapa tak nak, kan? Permintaan kerja 3D. Malaysia ni memang banyak sektor perlukan pekerja 3D. Dirty, dangerous, difficult. Ramai orang tempatan kurang berminat kerja tu. Jadi syarikat ambil tenaga asing dan warga Bangladesh antara yang rajin, budaya and community. Malaysia ni lebih senang untuk mereka sesuaikan diri. Makanan halal. Kenapa majikan Malaysia lebih pilih orang Bangla? Orang tempatan tak mahu kerja. The world is at a turning point. We must act now before it's too late. This is Jijo Channel. Pernah tak anda terfikir, kenapa bila kita lalu kawasan pembinaan, kilang, ladang, restoran belakang dapur, yang kita nampak kebanyakannya pekerja dari Bangladesh? Soalan yang selalu bermain di fikiran ramai orang Malaysia ialah, kenapa majikan lebih suka ambil orang Bangla? Kenapa orang tempatan tak dipilih? Atau sebenarnya orang tempatan tak mahu kerja? Isu ini bukan isu kecil. Ia menyentuh peluang pekerjaan, kos sara hidup, masa depan graduan, dan juga maruah tenaga kerja tempatan. Hari ini di Jijo Channel, kita bongkar sebab sebenar, tanpa emosi, tanpa menyalahkan sesiapa, dan tanpa menutup realiti yang berlaku di Malaysia. Yang satu bulan gaji berapa? Satu bulan dapat 5,000 lagi rekod banyak. Duit mau masa tanam lancau lah. Masa nasi air taruh. Mau buat sambal apa lancau mau makan. Ini jalan mentara kuat. 5,000 dapat tu. Lagi ais kosong saja minum. Lagi? Tiba ini duit mau masuk tanam kah? Makanlah sikit. Badan kasih kuat sikit. Baik. Badan kuat mau. Lancau ada kuat. Ini ada kuat kah? Ini jalan mentara Okey, sudah. Pernah tak korang tertanya, kenapa ramai sangat orang Bangladesh suka kerja kat Malaysia? Bukan seorang dua, tapi beratus ribu tau. Gaji yang peluang. Sebab utama, gaji di Malaysia jauh lebih tinggi. Di ke tempat asal, mereka mungkin dapat 500 sebulan. Kat sini, kerja kilang atau binaan boleh cecah 3,000 ke atas. Siapa tak nak, kan? Permintaan kerja 3D. Malaysia ni memang banyak sektor perlukan pekerja 3D. Dirty, dangerous, difficult. Ramai orang tempatan kurang berminat kerja tu, jadi syarikat ambil tenaga asing dan warga Bangladesh antara yang rajin, budaya and community. Malaysia ni lebih senang untuk mereka sesuaikan diri. Makanan halal banyak, ada masjid dan ramai geng senegara kat sini. Bila ada komuniti, hidup pun lebih senang, kerja pun semangat. Keluarga and remittance. Ramai datang sebab nak bantu keluarga di kampung. Setiap bulan, mereka hantar duit balik. Ini dipanggil remittance. Dan ia sangat penting untuk ekonomi Bangladesh sendiri. Sekarang korang dah tahu kenapa mereka ramai kat sini. Respect usaha diorang cari rezeki jauh dari tanah air. Pernah sembang dengan pekerja Bangladesh. Share pengalaman korang kat komen. Dan jangan lupa like and share video ni kalau rasa info ni menarik. Ini hari ini. Satu bulan saya kerja 4,200 ini tengok. Bos sekarang sudah kasih ini uang. 4,200. Ini nanti pietang sudah kampung kirim. Saya ada berapa? 200. Tara cukup ini tengok. Semua kirim kampung. Saya baju tada beli, seluar tada beli, semua kampung-kampung kirim ini uang. Tengok. Hakikat pertama yang kita perlu terima ialah, majikan bukan memilih berdasarkan bangsa, tetapi berdasarkan kos, risiko, dan keuntungan. Bagi majikan, perniagaan ialah soal bertahan hidup. Mereka perlu kurangkan kos, tingkatkan produktiviti, dan elakkan masalah. Di sinilah pekerja asing, khususnya dari Bangladesh, sering dilihat sebagai pilihan selamat. Salah satu sebab paling besar ialah gaji. Ramai pekerja Bangladesh sanggup menerima gaji minimum. Malah ada yang bekerja lebih masa tanpa banyak tuntutan. Bagi mereka, gaji yang dianggap kecil oleh orang tempatan sebenarnya sudah jauh lebih besar berbanding pendapatan di negara asal. Bagi majikan pula, ini bermaksud kos operasi yang lebih rendah. Bila kos rendah, keuntungan lebih stabil. Sebab kedua ialah sikap terhadap kerja berat. Kebanyakan sektor yang dipenuhi pekerja asing adalah sektor 3D, dirty, dangerous, dan difficult. Kerja panas di bawah matahari, angkat simen, masuk longkang, berdiri 12 jam di kilang,
atau kerja shift malam tanpa cuti hujung minggu. Ramai orang tempatan tidak menolak kerja, tetapi menolak keadaan kerja yang tidak setimpal dengan tenaga dan masa. Pekerja Bangladesh pula datang dengan satu matlamat jelas: bekerja keras, kumpul duit dan hantar pulang ke keluarga. Mereka jarang bersuara, jarang membantah dan jarang menuntut kenaikan gaji. Dari sudut majikan, ini dianggap sebagai mudah diurus. Sebab ketiga ialah komitmen dan disiplin. Ramai majikan mendakwa pekerja asing lebih sanggup bekerja lebih masa, kurang ambil cuti kecemasan dan jarang tukar kerja. Ini bukan bermaksud orang tempatan pemalas, tetapi orang tempatan ada pilihan, ada sokongan keluarga, ada bantuan kerajaan, ada peluang sektor lain. Pekerja asing pula tiada pilihan. Jika berhenti kerja, mereka boleh kehilangan permit dan dihantar pulang. Sebab keempat yang jarang dibincangkan ialah sistem itu sendiri. Sistem pekerjaan di Malaysia secara tidak langsung memang dibina untuk bergantung kepada pekerja asing. Gaji minimum rendah, perlindungan pekerja lemah, dan penguatkuasaan tidak konsisten. Apabila orang tempatan meminta gaji lebih tinggi atau kondisi kerja lebih baik, majikan ada alternatif, ambil pekerja asing. Ini menyebabkan satu kitaran berbahaya. Majikan tidak perlu naikkan gaji, orang tempatan menjauh. Kebergantungan kepada pekerja asing semakin meningkat. Akhirnya, yang rugi ialah tenaga kerja tempatan sendiri. Graduan menganggur, pekerja berpengalaman dipinggirkan, dan nilai kerja buruh semakin rendah. Namun, kita juga perlu adil. Pekerja Bangladesh bukan musuh. Mereka datang secara sah, bekerja keras, dan menyumbang kepada ekonomi negara. Masalah sebenar bukan pada mereka, tetapi pada struktur ekonomi dan dasar pekerjaan yang gagal melindungi pekerja tempatan. Jadi persoalannya sekarang bukan lagi kenapa majikan pilih orang Bangla, tetapi kenapa sistem membenarkan keadaan ini berterusan? Selagi gaji rendah dianggap normal, selagi kerja berat tidak dihargai, dan selagi suara pekerja tempatan dipandang remeh, selagi itulah majikan akan terus mencari pilihan paling murah. Isu ini bukan hitam dan putih. Ia bukan soal malas atau rajin. Ia soal nilai manusia dalam sistem ekonomi. Jika kita mahukan lebih banyak peluang untuk rakyat sendiri, kita berlitani berbiunang tentang gaji yang adil, kondisi kerja yang manusiawi, dan masa depan tenaga kerja Malaysia. Kalau anda rasa isu ini patut dibincangkan secara terbuka, tekan like, kongsikan video ini, dan tulis pendapat anda di ruangan komen. Ini Jijo Channel, tempat kita bincang isu rakyat. Tanpa tapisan, tanpa propaganda. Jumpa lagi di video seterusnya.